Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letup, perkongsian tentang dunia hiburan dan info tentang artis di Malaysia. Dalam video episod yang ke-77 kali ini, jom Mr. senaraikan juga antara selebriti yang bergelar janda atau ibu tunggal yang sedang meletup di Malaysia. Ramai juga lelaki yang cuba nak pikat artis-artis ni. Nak tahu siapa? Ayo, jom kita semak. Nadia Najwa Mohamed Rashidi atau lebih dikenali sebagai Nadia Bryant adalah seorang pelakon dan model. Nadia pernah berkahwin dengan seorang ahli perniagaan iaitu Muiz Nasruddin pada 9 November 2019. Namun perkahwinan mereka cuma bertahan dalam tempoh kurang 2 tahun. Rumah tangga mereka mula bergolak sejak Oktober 2020 dengan Muiz membuat tuduhan kecurangan terhadap Nadia yang disangkal kemudiannya oleh Nadia. Perceraian itu telah berlaku di luar mahkamah dengan salah satu seperti yang diminta oleh bekas suaminya. Nadia menyatakan dia lega dengan keputusan itu dan mahu fokus pada kerjaya serta keluarganya. Selepas mula hidup single kembali, beliau akui yang dia masih ada rasa malu untuk memegang status itu. Suka atau bangga itu tidak, beliau cuma redha. Selepas melalui pelbagai ujian dan cabaran sepanjang mendirikan rumah tangga, Nadia menjadikan pengalaman lalu sebagai proses mematangkan dirinya. Beliau juga tidak trauma untuk berkahwin, cuma itu bukan keutamaan buat masa ini. Nadia berharap tiada lagi diskriminasi terhadap wanita berstatus janda. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam rumah tangga individu itu, malah kita juga tidak tahu masa depan kita sendiri, katanya. Siti Adira Suhaimi ialah seorang bintang Akademi Fantasia musim ke-8 yang berasal dari Ranau, Sabah. Adira pernah berkahwin dengan seorang lelaki iaitu Datuk Seri Adlan Abu atau lebih popular dengan nama Datuk Red pada 3 Disember 2015 di Song Tua, Thailand. Selepas hampir 10 tahun mendirikan rumah tangga, pasangan ini telah bercerai pada 24 April tahun 2024 dan dikurniakan 4 orang anak. Beliau kini lebih fokus kepada kerjayanya dan tidak menolak sekiranya ada jodoh semula dengan pasangan yang diharapkan. Adira tidak terasa hati, sedih dan marah sekiranya dia disapa dengan panggilan janda kerana ia perkara benar dan memang itu status dirinya ketika ini. Beliau tidak pernah ambil hati dengan cepat hanya disebabkan perkara remeh ini. Adira berkata, bagaimanapun dia faham tidak semua wanita bercerai boleh menerima panggilan janda itu dan ia hak masing-masing. Cuma, perkataan itu tidaklah bermaksud kasar dan tidak menghormati status orang lain, ujarnya. Nur Akmalina Iskandar atau lebih popular dengan nama Nina Iskandar adalah seorang pelakon dan model. Nina pernah mendirikan rumah tangga bersama penolong penarah iaitu Azlan Aznam atau lebih dikenali sebagai Lan Lebah pada 4 Ogos 2019, iaitu sempena hari ulang tahun Nina ke-28. Pada awal tahun ini, Nina mengesahkan yang dia sudah bercerai salah satu dengan bekas suaminya pada tahun lalu dan dikurniakan seorang anak lelaki. Dia dan bekas suami sudah tidak tinggal sebumbung sejak tahun 2022 lagi. Nina juga terbuka dengan panggilan janda selepas bercerai dengan bekas suaminya. Baginya, panggilan itu bukanlah sesuatu yang asing sekiranya pasangan suami isteri itu sudah berpisah. Beliau menerima panggilan janda itu dengan terbuka tetapi bergantung pada pandangan seseorang sama ada dia ingin mengutuk atau adakah dia open-minded. Siti Nurdiana Alias adalah seorang penyanyi dan pelakon. Nana pernah melangsungkan perkahwinan dengan Allahyarham pelakon Faizal Yusof pada 29 April 2006. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki. Namun begitu, jodoh mereka tidak berpanjangan apabila bercerai. Allahyarham Faizal bagaimanapun meninggal dunia pada 1 Januari 2011 akibat serangan jantung. Sejak itu, beliau tidak pernah berkahwin lagi.
malah lebih selesa dengan status sebagai ibu tunggal dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada anaknya. Menurutnya, segala kekuatan dan semangat untuk terus bekerja adalah demi membesarkan anak dengan baik. Sebenarnya, beliau bukan tidak mahu berkahwin lagi, tapi dia lebih memikirkan tentang pandangan dan penerimaan keluarga bakal mertua terhadap statusnya membuatkannya sedikit kusar dan berat hati. Selain penerimaan anak tunggalnya, apa yang selalu difikirkan jika nak berkahwin baru ialah mengenai status dirinya. Bolehkah keluarga lelaki yang sukakan dirinya itu terutama ibu bapanya menerima status janda anak satu yang digalas olehnya selama ini? Cinta dan suka sama suka sahaja tidak cukup kuat dalam hubungan. Sebaliknya, penerimaan keluarga juga begitu penting dalam sesebuah perkahwinan. Wan Mawar Syahputri Wan Abdul Rashid atau lebih dikenali sebagai Mawar Rashid merupakan seorang pelakon, usahawan dan model. Beliau berkahwin dengan Radin Ahmad Faizal Yaakob yang merupakan adik kepada penyanyi dan chef selebriti terkenal, Dato' Fazli Yaakob pada 9 November 2017. Hasil perkahwinan ini, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata. Pada bulan November 2023, Mawar telah mengesahkan penceraiannya dengan bekas suami dan ia berpunca disebabkan tiada persefahaman. Mawar dan Raf masih mengekalkan hubungan baik dan fokus utama mereka adalah untuk membesarkan anak-anak bersama. Dalam fasa ini juga, Mawar mengakui yang dia baru mengenal akan dirinya sendiri dan lebih menghargai makna mencintai diri sendiri. Mawar sedar bahawa perubahan hidup memerlukan kekuatan mental yang luar biasa dan kini dia mahu menjadi insan yang lebih positif, ceria dan kuat dari hari ke hari. Nur Fazura Sharifuddin merupakan seorang pelakon, pengacara dan model terkenal. Fazura menamatkan zaman bujangnya bersama pelakon dan model lelaki terkenal iaitu Fatah Amim pada 27 November 2017. Pasangan ini dikurniakan seorang anak perempuan pada tahun 2020. Namun, pada 13 September 2024, Fazura telah memfailkan penceraian terhadap Fatah disebabkan tiada lagi persefahaman dalam rumah tangga. Selepas menggalas status ibu tunggal ini, Fazura masih belum terfikir untuk mencari pengganti. Fokusnya lebih terarah pada anak dan bisnesnya sahaja. Beliau lebih selesa, tenang dan gembira dengan kehidupannya sekarang. Beliau juga mengucapkan terima kasih pada peminat yang selalu mendoakan yang baik-baik untuknya. Fatimah Rohani Ismail atau lebih popular dengan nama Emma Maembong merupakan seorang pelakon dan model. Pada 20 Februari 2020, Emma telah berkahwin dengan lelaki pilihan hatinya yang merupakan seorang juruterbang iaitu Muhammad Shazli. Namun perkahwinan yang dibina ini hanya mampu bertahan selama 4 tahun sebelum Emma mengumumkan perceraiannya pada Oktober 2024. Beliau menjelaskan perceraian itu bukan disebabkan oleh orang ketiga. Sebaliknya, ia adalah keputusan bersama setelah cuba untuk memperbaiki hubungan, tetapi jodoh tidak berpanjangan. Emma dan bekas suaminya sepakat untuk bersama-sama membesarkan 2 orang anak mereka dengan baik, tanpa permusuhan. Dalam pada itu, Emma sedar akan gelaran janda hot yang diberikan kepadanya oleh sesetengah pihak, namun enggan memikirkan perkara itu. Kalau nampak nama muncul dalam media sosial, Emma akan langkau supaya tak beri kesan kepada kesihatan mental. Beliau cuba elak dari membaca komen negatif selain sedar dalam dunia ni tak semua orang sukakan kita, ujarnya. Siti Roziana binti Zaim atau lebih dikenali sebagai Ziana Zaim merupakan seorang penyanyi, pelakon dan pengacara. Pada 9 Mei 1998, Ziana berkahwin dengan Armin Zaharin yang merupakan ketua pramugara di Malaysia Airlines System MAS. Pasangan ini dikurniakan 4 anak, termasuk pasangan kembar. Pada Mei 2018, bekas suaminya didakwa di Mahkamah Magistrate Shah Alam pada 6 Mac atas tuduhan mencederakan anak lelakinya pada 25 Februari. Perkahwinan mereka selama 20 tahun secara rasminya berakhir apabila Armin melafazkan talak 1 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 12 Julai 2018.
keruntuhan rumah tangga yang dilaluinya itu cukup membuatkan beliau redha. Ziana memberitahu, bukan senang tiada suami, hidup dengan anak sahaja. Banyak cabaran perlu ditempuh seperti mulut orang, tanggapan orang, kerja yang sampai larut malam, penampilan dan macam-macam lagi orang cakap. Orang akan mengumpat sampai mati dengan status ibu tunggal ini. Sesiapa bergelar G akan sentiasa menjadi buah mulut orang. Beliau bagaimanapun enggan ambil kisah, sebaliknya memberikan fokus kepada kerjaya nyanyiannya. Puteri Sarah Liana binti Megat Kamarudin ialah seorang pelakon dan model. Beliau telah berkahwin dengan pelakon dan pengarah popular Syamsul Yusof pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan 2 orang anak. Puteri Sarah telah menuntut cerai di mahkamah pada Januari 2023 selepas berlaku perbalahan disebabkan Syamsul telah berkahwin secara senyap di Thailand dengan isterinya yang kedua. Beliau dan Syamsul akhirnya sah bercerai tanggal 1 pada 14 Jun 2023 di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur dan beliau menyatakan perkahwinan dengan Syamsul dianggap sebagai satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Selepas hidup sebagai ibu tunggal, beliau meluahkan rasa kesal apabila terdapat seorang wanita warga Indonesia mengeluarkan kenyataan seolah-olah merendahkan statusnya sebagai seorang janda. Warganet turut meluahkan rasa kurang senang terhadap kenyataan yang dibuat oleh wanita Indonesia itu dan menganggap ia merupakan satu tindakan yang biadab kerana merendahkan martabat seorang ibu tunggal. Beliau meminta orang ramai untuk mendoakannya segera dipertemukan jodoh pada masa akan datang dan enggan memegang gelaran ini untuk jangka masa lama. Nora Muhammad Danis Hanif atau lebih dikenali sebagai Nora Danis merupakan seorang pelakon, model dan pengacara. Nora berkahwin dengan seorang ahli perniagaan iaitu Jejai atau nama sebenarnya Dato' Rizal Asram Ramli. Mereka kemudiannya bercerai pada awal Julai 2008 semasa dia sedang mengandung selama 3 bulan. Hasil perkongsian hidup pasangan ini, mereka mempunyai seorang anak lelaki. Pada 30 Mac 2017, beliau berkahwin kali kedua dengan Nadim Nazri yang merupakan anak kepada ahli politik BN UMNO, Mohamed Nazri Abdul Aziz. Pada 21 Februari 2018, Nora dan suaminya, Nadim, dikurniakan dengan seorang cahaya mata lelaki. Nora Danis dan Nadim Nazri telah sah bercerai tanggal 1 pada 19 Jun 2024 di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Perkahwinan mereka yang berlangsung selama 7 tahun berakhir dengan persetujuan bersama untuk membesarkan anak-anak dalam suasana yang tenang dan positif. Tidak sampai seminggu selepas sah bercerai, beliau sudah menjadi tumpuan ramai lelaki yang mahu mencuba nasib mendekatinya. Apabila namanya tersenarai dalam janda khod untuk dihalalkan, Nora mengambil pendekatan untuk tidak mudah melenting. Baginya, dia tidak menganggap itu satu tekanan atau penghinaan pun. Beliau cuma lihat dari sudut jenaka sahaja. Asalkan tak menyentuh nama baik keluarga dan anak-anak. Beliau cuma mahukan hidup yang sederhana. Tak mahu tertekan atau terlalu memikirkan perkara yang remeh. Mungkin mereka anggap itu trend sekarang. Sebagai seorang wanita, tiada sesiapa pun yang menginginkan rumah tangga yang dibina dengan insan tersayang berakhir dengan keruntuhan dan perceraian di pertengahan. Bukan mudah untuk menepis tanggapan masyarakat dengan gelaran janda ini selain perlu kuat dari segi mental dan fizikal bagi menghadapi hari-hari yang mendatang tanpa insan yang bergelar suami di sisi. Moga mereka terus tabah dan kuatkan semangat serta dikurniakan jodoh yang berkekalan satu hari nanti. Jadi, itu sahaja video dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.